Okey, prinsip yang kelima. Pendapat imam ataupun pemimpin, ni imam dalam konteks tu pemimpin lah, bukan imam solat yang tengah imam kau solat tu. Dan wakilnya dalam perkara yang tidak ada nas, dan perkara yang mungkin mempunyai beberapa interpretasi dan untuk maslahat umum, masalih musalah adalah terpakai selagi tak bertembung dengan kaedah syariat dan ia boleh berubah mengikut keadaan adat Islam dan adat. Bila cakap pendapat pemimpin, memang dia akan jadi obviously mungkin pendapat dia macam ni, mungkin pendapat dia macam ni lah. Tapi of course dia kata ni dalam spesifik kalau yang tak ada nas faham kan, tak ada nas. Kalau nas tu dah ada contohnya apa? Nas tu kata sepatutnya macam ni. Dia tak boleh nak ada pandangan, tapi tak payah kot. Dia tak boleh lah macam tu. Ataupun dalam perkara yang mempunyai berbagai interpretasi. So kadang-kadang ada nas, tapi nas tu difahami macam tadilah kita kata Imam Syafi'i pandang macam ni, Imam mazhab lain pandang macam tu kan. Tu isu interpretasi. So boleh tak ikut pendapat imam tu? Boleh lah, sebab dia masih within tu isu interpretasi dan dia masih tak langgar syariat apa yang dia pegang tu kan. Ataupun untuk maslahat umum, dan untuk maslahat umum untuk isu maslahat umum ni contoh apa biasanya benda ni akan teruji bila kita dalam posisi ketua negara ke apa. Contohnya kan ada benda yang di set untuk satu negara. Contoh apa bila raya, bila puasa ke, macam tu kan. Walaupun negeri sana dah nampak, sini tak nampak, dia lah, dia kan ada benda tu kan. So dia ada perbincangan pasal boleh ke pemimpin yang set something kalau untuk benda yang sebegini. Tapi of course dia sebut selagi tak bertembung dengan keadaan syariat, itu adalah benda yang